Hai, Assalamualaikum semua. Jadi hari ni kita ke set kita yang seterusnya, iaitu Masjid Al-Om yang berada di Bandar Baru Bangi. Sebelum ni, masjid ni juga pernah buat wall screen dengan kita tau, dekat bahagian struktur luar pada tahun 2023. Cantik kan? Masih tahan lagi walau dah hampir 3 tahun. Waranti sampai 10 tahun tau. Masa sampai set yang kedua ni, ngam-ngam masuk waktu Zuhur. Jadi kita pun ambil wuduk dulu sebelum ikut solat Zuhur berjemaah. Alhamdulillah, solat dah selesai. Jom kita review. Kali ni, Masjid Al-Om telah memesan 13 unit Divider OSC dengan gabungan warna timeless dan antique white. Cantik tau kalau tengok depan-depan. Di bahagian tepi ni, kita tutup sepenuhnya supaya jemaah wanita rasa lebih selesa dan selamat untuk beribadah. Nak bersiap lepas solat pun tak perlu lagi dah nak ke tandas lah atau ke kawasan yang tertutup. Bahagian depan pula boleh see-through. Mudah bila ada majlis ilmu dan nak tahu jemaah solat sekarang ni tengah berdiri ke, rukuk ke atau sujud. Ni pula rupa sebelum dan selepas divider ni diletakkan di ruang solat utama. Cantik kan? Alhamdulillah, masjid ni dah tambah divider dekat bawah. Kalau tak, mesti penat kan jemaah wanita nak kena solat dekat atas je. Lagi-lagi terawih masa bulan Ramadan. Mesti selesa kan solat dekat sini. Lepas ni nak kita review dekorasi triuman dekat mana lagi. Cuba komen, like dan follow. Jumpa lagi di video seterusnya.